Puan letak kat sini. Kat tudung. Buka lah dia. Pas lagi kaya. Ya ke? Ni dengan kita. Jangan, saya kan gerti ni, tak pernah buat ni. Tak apa, sini Kayang sini. Borak-borak biasa je sini. Kayang sini. Kayang mau lebih. Kayang nak balik macam mana ni? Tapi aku jalan situ. Biar je situ. Tak masuk kita. Kayang ni dia gerak je Kayang. Bergerak dia. Awak dia gerak. Biar dia kat situ. Dia dekat sini. Jauh tu. Tak payah. Merah tak masuk. Tak payah gerak-gerak lah kejap kau ya. Merah sikit lagi. Ya, macam tu. Sama-sama. Kita sembang. Ya, kita sembang macam. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaknya duit kenal dia. lama. Kita pegang makan dia. Dah kenal lama. Mama. Sembang pula. Husband Kayang. Ya. Kita memang kawan-kawan kaya-kaya. Alhamdulillah. Masa PKP, kita orang habis je program. Rasanya 30 orang ke 20 orang. Rasanya 30 orang, 15 orang COVID. Ingat Kayang? Kan? Aku kena. 15 orang COVID. Kayang lah kan COVID. Masa tu kan macam COVID ni takut lah lagi. Tapi masa tu dah ambil vaksin dah kan. Tapi ni kita masa pilihan raya tu, kena lagi. kita orang buat kerja siang malam tapi kita orang tak mengundi. Tak sempat. Tak boleh pergi mengundi dah. Sebab memang dah tak siap. Sebab dah demam. Tapi ni Kayang nak balik dah. Nak balik. Betul ni husband nak mau pergi shopping. Nak. Tak ada kata Kayang. Dah. Nanti kita jumpa lagi. Kayang. Terima kasih. Dah. So, datang Melaka sih. Kayang. Melaka kat mana? Begini senyum. Sungai Udang. Datang Melaka nanti kita telefon. Sungai Udang. Duduk ceras. Ini video. Tak apalah. Saya dah ambil ni. Dia kajak lagi. Kayang posing je. Kiri, kanan, yang cium-cium. Peace Kayang. Okay dah Kayang. Boleh balik dah. Bye. Lagi nanti mesej lagi. Tinggal lah. Ya, Kayang tulis lah dekat grup. SCM datang rumah. Kita orang dah dapat. SCM apa Kayang? CM Datuk Rauf. CM ya. Datuk Rauf dia ada TikTok kan? Nampak TikTok dia. Kita orang dah dapat plekat. Plekat apa? Ya ke? Nanti Cik Su contact Cik Su ada makanlocal.com website. Nanti Cik Su review. Nanti kita ya Kayang ya. Sungai Udang kan? Jarang pergi Sungai Udang. Ada cari. Dia kata, Mak ada tak cikgu yang boleh mengajar? Lepas tu Kayang lupa Cik Su. Cakap ada. Mak ada 2 orang. Cik ni. Kau cikgu Mak. Cik Suraya dengan lagi satu Supina. Lepas tu? Habis dia kata, nanti Mak dan turun nak tanya. Yelah. Ya. Bye Kayang. Cik Su dengan Puan ni. Tu jauh sangat tu. Puan Yati tadi. Jom kita. Ini Puan Yati buat macam tak ada je. Kita sembang kita je. Mari kita tengok. Yang tadi Yang tadi. Mana Kak Yati punya? Yang tadi. Kak Yati tadi masukkan IC masa tadi lah dalam tu. Kawan sebelah dia tolong. Sebelum tu buat tapi macam halfway je. Macam tak confident nak buat. Buat sendiri. Adulah belajar. Dia orang ajar lah. Tadi yang cikgu tadi tu bagus lah cikgu tu sampai siap Kayang. Kayang orang lain sampai siap Kak Yati. Saya earlier dah buat. Bagus lah cikgu tadi tu. Bagus. Dia confused. Dia cakap siapa ni kan. Dia kata, bagus lah. Dia kata boleh sebelum faham. Confused yang ni dah ingat dah. Ada orang tu kan Kak Yam. Kata Kak Yam. Tu Kak Yam. Kak Yati. Dia datang ke Cik Su. Dia kata Cik Su ni kelas ke-5 saya TikTok. Kenapa confused sangat kelas TikTok ni? Cikgu dia pening lah saya. Lepas tu dia kata saya first time dengan Cik Su nombor 5 dia kata. Kalau saya tak berjaya juga saya tak nak buat dah. Dia kata kan. Lepas tu dia percaya. Lepas tu dia buat live. Asyik masuk je kan. Macam Kak Yati lah. Macam Puan Yati. Dah berjaya. Okay sambung. Lepas tu saya macam tak confident dia ni. Dah jadi dah ni. Dah jadi. Okay next. Nak jual apa? Meh tengok apa barang boleh jual. Saya ni dah masukkanlah dalam ada few things tadi kan banyak tu. Saya ingat adalah salah satu saya nak jual. Ambil tapi satu barang yang ada sekarang. Tak boleh barang yang tak ada. Kak King kan jumpa Cik Su kencing ke teringat Kak King. Cik Su macam Kak Yati jangan pergi mana-mana. Nanti kita bahas dengan kita kan. Jom. Sini macam sini.
Oh, Cik Su jumpa Kak Kin sekejap tadi. Sini. Oh, gini. Macam ni, belakang sini macam ni. Malah aku jadi cameraman. Jarang gambar dia tak ada, sian. Kejap Kak Kin, kejap. Nak masukkan gambar kita macam ni. Dah live ke? Tak, ni record video. Biar masuk kita. Lawa lah fotografer ni. Videografer. Kita masuk gini. Kita. Kita senyum situ. Ya. Tolong pegang gambar juga. Oh, nak masuk sekali. Mari. Mari. Ni kawan sekolah. Oh. Sini tak masuk sana. Sini depan sini. Ni kawan special. Dia ada grup-grup dia. Terima kasih. Kak Kim pandai dah tadi. Cik Su ajar pandai dah. Pandai dah. Rakaman yang apa? Yang masih. Oh, nanti dia ada rakaman ya. Ada. Saya dah Oh. punya ada je masa. Oh. Dah nampak. Ni rakam pakai handphone lepas tu habis. Ambil bateri. Lepas tu tadi pun boleh faham Cik Su Tak ajar. tahulah sikit-sikit. Ah. Saya baru Kita nak ada yang kita faham nak sebelum ni start. tak faham. Follower Affiliate pun kan. tak ada lagi. Oh dekat situ tengok duit ni bila orang beli. Sebelum ni tak faham. Wah cari duit. Cuba duit tu masuk nombor akaun Cik Su. Dia dah faham ya. Lagi satu kita punya TikTok tu kan sebelum ni kita ada belajar dekat mana tu yang dekat TikTok set tu. Lepas tu Dia suruh kita Cik Su yang dia suruh apa? dia suruh kita apa ni? Jampan. Sorry yang kita punya individu kan patutnya kena buat corporate. Lepas tu dah termasuk IC. Lepas tu Lepas tu tak boleh buat. tak boleh tukar dah. Sama ada kena buat baru masuk SSM ataupun guna yang tu je. Kenapa nak tukar SSM? Tukar corporate. Tak boleh tukar. Unless kalau buat yang baru, buat baru nanti kena email lain, nombor telefon lain baru boleh masuk SSM tu. Lepas tu kan dia suruh kita yang buat apa benda tu, kita belajar tu dia suruh apa teks yang Teks tu nanti pilih nanti Cik Su hantar kat mana nak hantar ya. Nanti Cik Su buatkan video macam mana TIN tu nak bubuh kat mana. Di semua rakyat Malaysia ada nombor TIN tu. Cuma kita tak sedar. Kita bukan tak sedar, kita tak perasan. kita belajar tu dia suruh buat tapi semua kita rakyat macam Malaysia tak faham sangat. semua rakyat Malaysia ni dia memang ada nombor dah, dia dah bagi nombor allocate nombor LHDN. Bayar atau tak bayar tu maksudnya kita tak perlu bayar kepada HDN. Memang ada nombor. So nombor tu sama ada kita beli pergi dekat LHDN tanya ataupun dekat apps dia pun ada, dekat website pun ada. Kita boleh tengok. Kita dah buat dia punya apps yang apa tu. Business pun belum lagi. Mana aku nak tahu. Tapi tadi boleh buat affiliate dah. Kak Kin ni kalau cerita-cerita barang-barang apa. Saya cerita-cerita dah buat affiliate. Baru daripada 223 baru Mula-mula dapat 276. yang Follower baru dapat ramai lah banyak tu. 3 TikTok lah. Puan pergi tahu tak duit nak masuk mana? tahu Duit nak tengok duit kat mana? tahu Belajar dah tak faham kau tengok Ada. tahu Habis tadi cuit lah. Kak Kin cuit kiri kanan tadi ya. Kiri kanan. Kita suruh tepuk kawan. Dia pun tepuk Jesu. Tepuk kawan. sebab sebelum ni dah ada beg kuning cuma affiliate yang tak faham. Cerita-cerita nak buat affiliate tapi baru Mana duit? Ada RM1 lebih. Alhamdulillah. Makcik lah beli. buat live dapat 1 sen. Ya, alhamdulillah. Makcik lah beli. Aku beli kau punya ni. Apa benda dia beli kita punya. Kita buat affiliate. Sini. Apa benda tu. Profan. Nanti nak kena pergi belajar ilmu lah. Ibu juga pun kalau ada macam marah ke mana-mana kan boleh minta saya nak training, cakap je saya nak jemput, bukan jemput kalau dia ada cikgu dia pun boleh, tapi saya ada suggestion boleh cikgu boleh datang, maksudnya agensi lah macam ni kan. Kalau seorang-seorang ni dia kena bayar asing-asing pula seorang-seorang. Kita dah lah satu Ni tadi Tak apa, tapi kita mungkin tak ada, tapi government banyak, maksudnya bukanlah government banyak location. Baru kawan saya tengok kat Ening kan. saya untuk benda-benda ni semua tahu. Lah yang ni Pergi jual marah, dapatlah cuba RM1,000. tanya JPW ke. saya nak minta yang mic itu tu lupa lagi. Ya, nanti Cik Su bagi borang dia. Cik Su ada borang kat Kin message je nanti. Borang dia kat Kin isi. Nanti isi borang dia.
Banyak duit dia. Ya, RM1,560. Ni makcik yang beli, dia beli Ni. kita punya Simpul apa benda kasih. Simpul kasih. Ini Kita pun tak tahu. Ada yang simpul kasih kat aku. lepas ni, Masa tu lepas kita ni. kita main tekan je kan. Tak apalah tekan-tekan duit tak apa. Lepas tu macam ni tudung. Tadi baru faham dekat mana nak cari. Kaki dah tudung kan, tudung bawal kan. Ya. Ada puan Yati cakap dulu tak faham, hari ni faham. Lepas tu Cik Su kata, pandai dah cikgu dia. Dia termenung lagi. Cikgu tadi pandai lah. Baru dia gelak. Lambat sikit. Lambat sikit dia kata, ini cikgu apa muji-muji ni Saya kan. pun alamak macam mana buat video. Aku tak sampai lagi. Nak masuk gambar Kak Kin nak masuk tak Kak Kin? Saya nak berkenaan untuk dia. Ya. Tadi buat affiliate saya. Ya. RM1. Puan buat 5 posen. RM1. Dah, 1, 2, senyum. RM1.50. Itu RM1,500. Yes. Nanti Tapi jangan risau kaki tak tercabut engkau apa kaki tercabut? Kenapa? Kita ni okey buku palsu sebelah. Sebab tu saya suruh ambil gambar. Kalau OKU kan lagi dia cerita macam mana you bangkit. Dia bukan buat sedih tau, tapi Saya ada nak juga bagi buat orang yang bangkit. guna ChatGPT tu. Nanti tengok saya punya. Nanti tunjuk kawan Cik Su kan dia cancer, tapi dia dah habis kemo. Dia come out, dia buat pasal cancer. Maksudnya dia bawa gambar dia tulis cerita, ramai follower. Memang setiap hari dekat 100 lebih orang mesej dia. Saya pun cancer, suami saya pun tapi dia belum. Suami saya OKU juga. Dia ada Nanti mesej Cik Su ada nombor 017. Kalau WhatsApp takut lambat Cik Su reply, tapi TikTok boleh. Simpan je nombor kat Cik Su 017. WhatsApp pun boleh 017 510 Kita dah separuh abad malam malu 4515. Ada simpan Cik Su. Cik Su trainer ke, Cik Su TikTok ke kan, kalau nak simpan. Kak Kin duduk mana KL? Semaju puan? PJ. Puan? Kepung. Tak, dia dekat tapi sebab dia jam kan. Puan Yati? Shah Alam. Shah Alam. Husband. Dia cakap kat dia takut jam. Cik Su pun pakai seluar nak naik motor. Seluar. Dah siap nanti nak angkat gini. Pakai seluar. Macam tu kan 510 4515. Nak boleh mesej boleh, nak tengok kat TikTok boleh, kalau nak tanya soalan kat TikTok pun boleh, nanti Cik Su boleh reply with video. Kan Cik Su dah dengar. Dia cakap apa? Cik Su ni aja faham. Orang aja laju sangat. Kita dekat sini. Cik Su aja boleh faham. Tak adalah laju sebab sebelum ni semua ni laju, cikgu ni kita ni lambat. Tak sebab budak muda mana nak boleh komplit sangat. Faham. Banyak kali dah belajar affiliate ni. Kembang faham. Dia faham tak faham tak? Sambil tu kita nak sebab sambil buat. Dah terlepas dah, tak apalah. Betul. Ya, sampai kita jumpa, dekat sini duitnya. Dia nasib baik jumpa 1,500. 1,500? Kompor rupiah lah. Masuk. Rupiah lah. Ya. Kak Kin. Tak, kita affiliate Kak je. Kin buat Produk orang. TikTok kan, Sony tu kan ada orang jual kat TikTok. Kadang-kadang ada kamera yang murah-murah sikit kan. Kalau Kak Kin tak ada kamera tu, bila Kak Kin nak review, Kak Kin ambil kat internet gambar, masa edit tu Kak Kin tambah overlay. Pandai overlay tak? Pandai tak? Dia masa edit tu boleh tambah overlay. Faham tak? Macam Cik Su tunjuk. Pernah tengok tak? Contoh Contoh buka masukkan dulu. Itu Cik Su dah Pejuang 1K follower. Contoh kan. Ramai follower dia. Contoh lah kita buat video. Sebelum ni kita jual coklat dekat beg kuning. Pandai. Macam tu tanya dia. Ni klik sini. Katalah kita pun sesat mana kita punya ni tambah. Katalah kita record video dululah kita pun record gini. Kita katalah ni apa kamera ni sekian-sekian ataupun muka Kak Kin. Ni muka Kak Kin cakap kan. Okay, lepas tu dah siap tu kita write lah. Lepas tu kita pergi dekat edit situ. Ni edit atas ni. Edit ni. Lepas tu kita tambah overlay. Bawah ni overlay. Sorry ambil katalah ni gambar kamera kan. Kita klik confirm. Lepas tu kita sambil muka Kak Kin kat sini. Kak Kin tengok sekarang dah ada kamera jenis macam ni keluar macam ni. Faham tak?
So Kak Kim dah fikir dah agak keluar ke sini. Base je sebab kita memang tak pandai. Ya. Saya letakkan je kat situ. Ya. voice over tak erti Ya. lagi. Katalah orang kata, ramai tanya, elok yang boleh ambil ke ni gambar? Boleh kan? Boleh. Contohnya. Tadi. Sorry ya, pun orang kata, nak yang macam ni ke? Contoh. Itu tambah lagi overlay. Mana lagi satu overlay? copy produk orang. Cikgu tak pernah buat overlay pula dulu. Kita ejen produk dengan tambah lagi stokis satu. Wangi. Contoh ni. Semua benda nak buat aku. Tak apa, biarlah. Cik Su kalau orang tanya, saya malu lah. Cik duit jangan malu. Daripada minta duit lagi malu. Minta duit lagi malu. Orang nak pinjam kita tak ada duit nak bagi lagi malu. Macam malunya tak bagi. Ya, macam ni. Nanti Kak Kin, macam ni, kita tangan kat sini, Kak Kin kan, Puan Nani, Kak Yati buat begini. Yang ni Kak Yati, Puan Yati, yang ni nama apa tadi? Nama apa? Nani. Yang ni Malam. Ni muka Kak Kin kan, Kak Kin kata, nak jenis contoh manual ke, nak yang jenis auto. Mana kita record video dulu lah. Kena dalam otak tu kita dah fikir lah, nanti kita akan tunjuk gambar kat sini atau kat sini. So bila Kak Kin cakap nanti, Masukkan je dia sini ke sini, ini ke ini. Kalau takut tinggi sangat rendahkan sikit. Ini ni Dulu rendahkan ada sikit. belajar kat Everpreneur lah. Macam ni. Lupa dah. Kita belajar selalu kan? Kan? Kita akan lupa. Lepas tu Kak Kin cari gambar kat internet. Orang kata tak lawa, kena ambil tengok tingkap tu kat mana. Kak Kin tak tahu gambar tingkap, ambil kat internet gambar tingkap. Tingkap kena kat sini macam ni. Katalah gambar tingkap kan. Tingkap tu kena cantik tu. Kak Kin pun tambah lah contoh ni kan. Kak Kin nak overlay. ni overlay kan, besar kan. Ini contoh gambar yang saya ambil guna cahaya cantik. Kita jalankan kita punya Kita video. record Dia kena ada satu video dulu. Kena ada satu video baru boleh overlay. Overlay ni tambah. Tambah gambar lah. Kalau tak ada dia tak boleh overlay lah. So bolehlah cerita. Saya dah memang kena ada video. ini gambar saya yang pernah. Kalau nak tunjuk. Kalau tak tunjuk. Kalau tak nak tunjuklah benda lain. Tunjuk barang tu. Tapi barang tu kena ada. Contohlah kata ni kan apa ni. Kita next. Contoh kan next. Lepas tu kita tulislah sini kita tulis. Barang ni kita tambah. Kita carilah kat sini. Kalau Kak Kin kata barang Kak Kin kamera, tak ada kat sini, add more product. Product marketplace. Contoh kan cari kamera. Sekarang ni kan banyak kamera ni lah. Kalau Kak Kin pandai nak review, ini I beli lens macam ni. I ada tambah kat bawah. Contoh. Ayah pandai, saya tak pandai. Cik GPT je. Apa yang tak pandai sekarang? Orang pakai Pinterest pun saya tegak-tegak. Ni. Saya orang faham. Ni Kak Kin. Dah tambah kat sini. Tapi ni tak post lah kan. Ni. Betul. Ni, tapi orang akan pergi kat sini je orang nak beli produk. Ya. Tak payah. Lepas tu kalau Facebook, link, share je link. Tadi kan Cik Su cerita Beg Alif Syukri. Tapi kan daripada situ orang beli makanan kucing. Orang beli ni still dapat commission. Ya. Kita dulu pun letak kopi. Kita TikTok affiliate. Tapi kita masukkan link tu. Nanti Cik Su tunjuk gambar video. Cik Su review Alif Syukri. Tapi kat komen Cik Su kata, sini beg yang Cik Su nak beli, sini Cik Su bagi. Ini Cik Su bagi link TikTok punya barang tu. Facebook layan juga Facebook baik, dia generous. Dia macam boleh nak promote apa pun. Kalau Instagram tak boleh link. IG tak boleh. Dia macam kalau kita tengok komen, kita tinggal link tu tak keluar. Boleh tapi kita klik tak keluar. Dapat ni. Cantik ya lanyard dia. Macam ni ya. Ingat kan? Dia dah balik. Ya. Tak apalah nanti. Cik Su tengok tadi. Ingatkan staff je. Lepas tu kan Cik Su dapat lawa pula. Kak Kim pegang lawa pula. Ada lagi kelakar Dia kita jahit sendiri kot kan? Dia jahitnya. Agaknya Batik. Lawa-lawa. Lepas tu berkualiti lah ni. Kan kau tidak kan macam yang boleh murah juga yang- ni buat duit nak jahit. Kita ni jahit kat rumah jahit juga. Tapi kawan-kawan Cik Su yang menjahit sebab kalau jahit ni dia bukanlah dia susah nak siapkan satu baju tu susah. Macam Cik Su crochet kan. Crochet tu Cik Su kira dapat jual RM30. Untung RM15. Buat 3 hari. Maksudnya darat pun tak banyak lah. So tapi apa yang banyak masa kita crochet atau jahit, beli benang kat bawah. Nak beli kain dekat bawah, beg kuning tu. Maksudnya dia Kadang-kadang dia punya yang mesin jahit kecil. ataupun dia punya cutting baju tu. Ya, sekarang kalau cutting baju dia kena masuk kat seller center. Pergi kat seller center, upload seller center. Sebab tu kena barang kita tapi kena post. Maksudnya orang beli, post dalam envelope ke post. Yalah, macam kita pernah jual coklat. Pernah order reverse. Kawan-kawan Cik Su yang tukang jahit kan. Kalau nak jual baju, untung tapi untuk TikTok dia pun bukan nak buat macam tu.
Tapi macam Kak Kin, macam Cik Su, maksudnya bila Kak Kin buat live tu, sama ada satu orang panggil untuk buat training, ambil servis kita. Sebab Kak Kin servis kan. Tapi nak jual barang boleh lah. Macam Cik Su jual tripod ke, Cik Su jual mic ke, macam tu boleh. Terima kasih. Sama-sama. Dapatlah sikit-sikit kat sini. Tak apa, Kak Kin pandai. Puan Nani pandai. Nanti kau nak contact lah. Dulu kat Facebook Cik Su banyak main tu gambar lain-lain kan. Lepas tu kawan Cik Su lah dia tegur kan. Masa tu Cik Su lah kata kat dia, you buat gym, promote lah kan. Lepas tu dia kata, Cik Su ni cakap je, tapi dalam Facebook Cik Su main je gambar anak, gambar makan kan. Tapi dia cakap baik lah. Lah Kak Ros kan. Cuba Cik Su cakap yang Cik Su ajar kat kami ni, Cik Su buat kat Facebook, dia kata kan. Masa tu kita kan dah biasa Facebook ni gurau-gurau, pergi kenduri kan. Tapi bila TikTok, Cik Su betul-betul buat konten digital marketing. Maksudnya I beranikan diri cakap apa yang kita cakap ni. Sebab bila face to face senang cakap. Bila video kita seorang depan video, kita macam tergamam. Kita tak tahu nak cakap Macam apa. saya macam kita kadang-kadang tu bila buat live Tak reti. Padahal reti je. Jahit reti, semua reti kan. tak tahu nak cakap apa pula. Nanti mesej kalau nak. Nak buat affiliate, cuma tak cukup lagi. Tadi Cik Su tunjuk overlay tadi kan. Ambil mikrofon. Ambil mikrofon. Tadi dia sembang dengan Kak Yati. Lepas tu pakaikan mikrofon. Menyala. Ni, dia kena menyala. Dia kena menyala macam ni. Dapat tu pulang balik tak? Saya sebenarnya kena buat review. Saya pergi dekat shop yang belajar dekat Berapa? Itu saya kita belajar hospital. Kak Kin dia sudah letak kat sini. Kak Yati ambil balik Kak Yati. Kak Kin sini. Cik Su interview Kak Kin sikit. Tak apa Kak Yati dulu. Kak Kin, apa yang paling seronok? Apa yang Kak Kin paling seronok belajar hari ni? Sebelum ni pun dah pernah datang dah. Apa hari ni Kak Kin belajar? Hari ni kan kita belajar macam mana nak buat affiliate tau. Jadi benda tu bila Cik Su ajar step by step, saya rasa macam okay kita buat balik. Sebab hari tu dah belajar kan, kita buat revision balik. Lepas tu pula member sebelah, lah senang lah Cik Su ajar. Lepas tu kata orang lain ajar semua tak faham. Dia tu kata, Kak Kin cakap apa? Yelah cikgu kita. Macam tu tak. Saya pun diam. Tak action. Tak, saya diam. Saya tunggu dia nak cakap apa lagi kan. Nanti dia tak jadi mengumpat. Betul. Lepas tu dia kata dia dah habis tu tak jumpa Cik Su, tak apalah. Dia pun saya kena jaga barang dia kan. Dia kan orang istimewa. Jadi bila dah balik tu dia kata nak pergi chop parking. Kita pun lalu kat sini. Dia nampak Cik Su, saya pun cakap tak Cik Su tu cikgu kita. Jodoh. Berapa hari kami? Berapa hari Kak Kin kan? Lama kan? 3 hari campur 3 hari. Lama. Dekat program Maxis UiTM Ikhlas UiTM Shah Alam. Masa tu 3 hari. Tapi kami campur-campur lah belajar benda lain kan. Sebenarnya saya memang ajak 2 orang ni ikut. Tapi saya tak cakap Cik Su ada. Saya nak tengok apa dia orang cakap. Lepas hari ni saya dengar seronoknya saya. Yang tu masa tu Maxis dia dengan ISEP. Tadi Cik Herman ada. Cik Herman ada. Cik Su jumpa dia tadi. Saya kata Cik Herman bagilah apa tu vote lagi nak buka mesej ada dia dekat cakap. Maxis kan? Itu kat Maxis kan? Itu hantar tak gambar KP ke hari tu? Tu KP lah yang datang hari tu. Itu bukan, itu Itu koperasi. siapa Tak yang buat ucap koperasi, bukan yang ni. Faham. Okay. Thank you Kak Kin. Cik Su, tadi nampak Kak Kin memang nak sembang lama tapi kita nak ambil gambar. Lepas tu nak pergi toilet. Dekat toilet pun teringat Kak Kin. Mana Kak Kin ni, tak apalah kan. Duduk-duduk sini. Tapi saya bukan nak kata Cik Su. Saya kata tak apa. Asalkan tunjuk muka ke Cik Su kata sombong. Tak. Mengajar kat atas tak nak hai. Itu dia cakap. Cik Su, kalau tahu Kak Kin ada kan. Tadi ada Kak Yam. Lagi joreng. Sebab tadi orang baru kan, kita pun baik kan. Apa khabar puan-puan? Baiklah Cik Su tadi kan. Saya pun tengok mana Cik Herman ni, dia tak nak ngacau ke Cik Su. Dah jumpa awal. Thank you Kak Kin. Okay, jumpa lagi. Thank you tau Kak Kin support Cik Su. Nanti Mak Ipu nanti kita rojo-rojo balik. Tegur-tegur nanti mesej
Cik Su ambil Apa kat email kita. tu lah benda tu. Tak apa, nanti Cik Su mesej Inilah benda ni dah sebab mikrofon masalah dia. dia tak menyala hari tu. Macam mana kena report dekat kedai tu. Kena report. Bagi tahu je, bagi tahu. Kak Yati duduk, Kak Yati. Penat Kak Yati. Tak apa, lambat lagi husband kita tu. Husband. Mana account tak create dah? Create lah. I tak masukkan I punya saving account. Oh, pergi tengok dekat sini. Saving account kat sini. Jejak. Bye-bye Puan Mala, Puan Nani. Buat video ya. Nanti bagi tahu Cik Su. Mesej Cik Su. Jangan malu-malu ya. Jangan malu. Bye Kak Kin. Belakang-belakang dia puji tau, depan-depan dia. Dia malu. Dia puji tadi, dia puji. Tak faham dia puji. Dengan Cik Su faham. Puji dah tadi. Bye. Okay. Kak Yati punya. Oh, Kak Yati ni wartawan tetap Okay. Jom Kak Yati kita tengok mana Kak Yati punya. Kat mana yang nak tengok akaun saya Nak ada? tengok duit lah ni. Nanti nak masuk duit kat mana? Risau ya dia. Mesti. Ya, Kak Yati Itu dah mission dia. Memang datang nak buat duit kan. Dekat sini Cik Su cari jauh. Dia Sini, kalau letak current Ni account, earning. Lepas tu earning. Oh, dia kata dia review dulu sebab tadi kan baru masuk IC. Sabar Kak Yati, sabar. 3 hari. Kak Yati buat alarm. Hari yang ketiga tu bangun. Nanti kat sini Kak sini Yati ada. nampak ada button merah. Klik button tu nanti masuk nombor akaun. Nanti Kak Yati mesej Cik Su bagi nombor akaun. Kalau akaun kita saving atau current account, mana satu yang kita boleh guna? Ikut Kak Kin. Jadi nama Kak Kin. Ikut Kak Kin lah. Oh, Your call. I Dia nak yang masuk ZWM saving tu nama owner dia nama anak. Tak kisah mana-mana. You nak masuk tu Cik Su kata masuk nombor akaun Cik Su tak apa. Selalu kat peserta Cik Su, tak faham Cik Su ni macam mana. Sekali sampai masuk nombor akaun kan. Akaun saya. Kan? Masuk ni nombor akaun Cik Su. Tak nak. Semua tak nak. Sampai situ semua faham Kak Kin. Tengok Kak Kin. Semua Boleh faham ke? Kak Yati. Boleh. Boleh. Katalah ZWM tu registered owner dia anak saya. Tak apa, masuk je. Nak Boleh? ZWM boleh. Nak akaun Hayati. husband boleh. Nak Nur Hayati boleh. Nak boleh. Suraya boleh. Nak Tak kisah masa masukkan tu nanti. Saya ingatkan kau nak straight SSM ke tak ada. Tak, masuk syarikat boleh. Senang lah masuk syarikat. Senang nak kira kan. Jadi pendapatan syarikat. Jadi bila Kak Yati buat kerja-kerja macam ni, Kak Yati bolehlah claim kan duit minyak, duit ni. Kira syarikat lah. Betul Kak Yati, bisnes apa? Saya ni yang sebenarnya tak tahu nak buat apa. Saya baru keluar dari sistem ni bekerja. Lepas faham. saya cari kawan suruh buat property lah. Itu adalah saya masuk juga takaful. Saya ambil lah exam semua. Saya masuk juga. Alah, kawan-kawan ni biasalah. Sampai dah. Boyfriend dia dah sampai. Sampai dah. Okay. Itulah, tapi Kita ambil mikrofon ni. Kak Yati, cerita hari ni seronok belajar apa? Cerita seronok belajar apa paling suka? paling best of course yang tadi Nanti tu jangan pegang ni nanti dia affiliate tu lah. yang paling best. Yang paling best lah. Dalam banyak-banyak dari pagi sampai ke petang. Tadi Kak Eti cakap, dalam banyak-banyak. Betul. Kalau macam tu, Yang tahu lain datang saya petang lelap. aja. Oh, yang lelap. Tadi tak lelap ya. Takut tak Cik Sus lelap. masuk dalam mimpi. Sebab itu nampak duit. Lepas tu Kak Yati, apa? Tadi Kak Yati kata dah belajar, tapi yang tadi lagi faham. Cerita. Yelah, dah belajar. Lepas tu? betul. Tapi bila kita belajar dengan cikgu yang pandai, lagilah. Sebab Kaya, online. kurus. Cikgu kurus. memang tadi cara you ajar lagi nampak. Alhamdulillah. Bila dia belajar online tu, dia tak tunjuk sangat kadang. Dia sebut. dia Kita tak tahu sebut. letak dia kat mana. Betul. Tapi tadi skrin dia macam ke belakang, Kak Yati kat belakang nampak depan. Tak apa. Tapi tahu dia tekan nampak yang lah mana. kat mana. Macam Power tu. Superman. Mata tu Mata boleh nampak. kita ni dah belajar tu banyak cikgu dah. Jadi tapi saya pun rasa macam confused. Banyak Sampai sangat ilmu lah tu. Ilmu Kak Yati tinggi. tak ada nak buat video pun dah tak berani dah. Nanti kan aku ni tak kerti. Tadi overlay pandai dah. Kak Nampaklah Yati, you buat tadi Kak balik Yati ni kan buat. simpan dulu gambar. Katalah nak jual benda ni kan. Ambil gambar dulu. Atau ambil gambar kat internet. Lepas tu record video muka Kak Yati. Kak Yati nak tunjuk ni tiffin yang Kak Yati selalu pakai. Macam ni. Macam tu. Tambahkan.
Ya. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Okay. Okay. Thank you Kak Yati. Okay, jumpa Nak lagi. pergi dekat boyfriend ya. Dia kata cakaplah TV3 interview. Ya, Kak Yati cakap TV3 interview. Minta maaf Itulah. Thank you Kak Yati. Boleh pergi Dia tutup. dekat apa je? TikTok Cik Su message. Okay. Terima kasih tau teman Cik Su turun naik duduk dia kata pasang mikrofon. Thank you Bye Kak Yati. Jangan tak tegur ya Kak Yati lain kali. Bye. Salam.